Lah, Syafiq. Syafiq. Kenapa dalam gambar nampak lain lah? Tu gambar lama. Awak lapar tak? Kalau lapar, food kat sini not bad tau. Sebab saya selalu datang sini. Lapar agak lah. But good. Dekat sini ada 2 menu yang awak kena try. First, salmon ratatouille. Second, smoked duck noodle. Oh. Awak betul-betul tahu food diorang. Regular customer. Oh. Waiter. Diorang ni nak kerja ke tak ni? It's okay. Tak apa. No rush. Okay je. By the way, awak sekarang kerja apa? Saya junior lawyer dekat satu firm ni. Baru juga dapat kerja. Dalam setahun macam tu. And sebelum tu saya jadi barista. Pun dalam masa setahun juga. Sebelum grad. Lepas grad, sorry. Cool. Tapi kenapa kerja barista tu lama sangat? Sebab tempat tu best gila. Dekat sana semua dak-dak berkumpul dan kita orang dah macam family. Support each other. Kat situ ada law firm, ada ID and ada macam-macam lagi course kat sana. So nak jadikan cerita, ada satu hari tu saya dapat offer kerja kat situ. Bos saya cool gila. Nama dia Mr. Vikram. Oh ya? Cool. Saya rasa saya kena check out tempat ni. Macam best je. What about you? Saya? Saya kerja oil and gas. Jom order. Okay. Waiter! Sorry bang. Korang ni nak kerja ke tak? Sorry. Awak nak order apa? Saya rasa saya nak order yang ni. Oops, jangan. Awak kena cuba yang ni. And untuk minum pula, awak kena try satu jus ni. Jus Galaxy. Tapi Trust me, awak akan suka. Thank you. Thank you. Adilah. Cantik tudung awak. Saya suka style awak. Cuma leher je nampak sikit. Kalau awak tutup, saya rasa lagi cantik tau. Serius tak? Serius? So awak suka buat apa je for fun? Saya ada band. Suka jamming lagu rock. And awak pula? Interesting. Saya minat scene DJ. And actually, I'm a DJ. I can play anything tapi saya lagi suka jazz music. Awak DJ? Ya. Kenapa Taklah. Macam tak manis. Awak dah lah perempuan. Bertudung pula tu. Awak kena jaga image ni. Ya. Saya pakai tudung. Sayang agama saya. Tapi saya suka juga muzik. Tak salah kan kalau saya spin? Salah. Awak harap perempuan. Excuse me? Saya ni bukan jadi DJ dekat club. Minum ke? Atau social lebih-lebih ke? What I do is between Allah and me. Siapa nak judge aku? Salah tetap salah, Adila. Awak ni bertudung. Macam ni lah. Amboi, semalam kau bawa aku dating sini. Malam ni, perempuan lain pula. Tak apa. He is all yours. Aku tak nak. Good luck. Awak nak makan apa tak? Saya order. Waiter! Assalamualaikum. Salam. Kak. Kali ni apa pula? Psycho? Pemotor? Ke penipu? Dah, pergi masuk bilik. Lah ni, tak habis main lagi ni. Dah sebagai naik bilik. Ni borak je lah dengan akak. Dah janji dah tak cakap apa-apa. Daus. Ni. Buang masa je pergi ni. Alah, hai. Yang pergi tu kenapa? Siapa yang suruh? Syarah lah ni. Teruk sangat ke?
Mula-mula okey. Tapi tiba-tiba dia bagi ceramah pula bila tahu Lila DJ. Penatlah ni nak hadap lelaki Melayu stereotype masa judge perempuan macam ni. Tak baik tahu sekap jaga macam tu. Semua bangsa pun sama. Dah lepas ni tak nak dating dah. Penat tau. Dila just nak fokus kat diri sendiri and career Dila. Tu je. Oh, baguslah. Dia kan muda lagi. Fokus pada kerja. Tak payah nak fikir masalah tu semua. Lepas ni kita buat air. Nak minum air apa? Air kopi. Kopi. Teh panas. Teh halia. Kopi lah. Tapi kopi sejuk lah sebab hati tengah panas. Okey. Duit belanja ada dah? Dah. Diorang kacau Daus lagi ke? Tak. Tapi Daus malas nak bertemu dengan diorang. If diorang kacau lagi, report terus kat cikgu, okey? Cikgu pun dah aware dengan perangai diorang ni. Right. Okeylah Kak. Daus pergi dulu. Okay. Babe. Cimbo, you hantar dekat customer kat situ. Okay? Okay, you cakap je you nak breakfast apa, minum apa. On the house. Apa salah tu? Alah, babe. Manalah I tahu dia macam tu. Itulah. I dah cakap kat you. I tak nak. Tapi you paksa I juga. I nak juga tengok member I happy. Tapi babe, laki yang you kenal kat I semua sas. Okay? Panas baran, kaki kikis, manipulatif. I tak tahulah diorang semua macam tu. Banyak kali je kan you kena dengan I. Tahu tak apa. Dah lepas ni, no more. Okay? I nak fokus kat career I je. Lagipun I happy hidup single. Okay, I follow you. No cap. Ya tu. You tu pantang nampak mamak sador sikit. Which, by the way, gambar dia langsung tak sama in real life, babe. Okay, lepas ni, no more. No more, okay babe? You nak kopi apa? On the house.
I nak coffee. Double shot. Ons. So, bila last awak jumpa dia? Dia last jumpa hari Jumaat lepas. Salah. Hari Sabtu. Sabtu kan? Okay. Ada apa-apa jadi ke Sabtu tu? Itulah yang nak cerita tu. Masa Sabtu tu dia datang, kawan saya ni terkejut. Tuan, kejap. Apa dia? Boleh tak bagi klien saya yang cerita? Tak apalah. Dia ni tak pandai cerita. Sebab itulah dia ajak saya untuk jadi tukar cerita dia. Tapi ni kes dia. Kau okey kan? Aku cerita lah. Dia datang rumah awal pagi. Dalam pukul 6.30 macam tu kat rumah saya. Lepas tu kan, dia ambil semua barang termasuk barang elektronik. Power plug point semua dia ambil. Tak tinggal apa pun. Tolong puan. I have no choice. Tolong keluar. Apa pasal pula? Sebab saya nak cakap dengan klien saya. Dia ajak aku datang sini untuk tolong cerita. Kau siapa nak arah-arah aku, ha? I am her lawyer. Tolong keluar. Kau tak payahlah nak halau aku keluar. Aku pun tak inilah nak duduk kat dalam ni. Sambung puan. Okay, Mr. Vikram. Dah pukul 5.30. See you tomorrow, okay? Bye. Okay, bye. Jumpa esok. Bye. Bye-bye. Bye-bye. You're set? Sleep macam biasa. Bye. Thanks, babe. Bro, apa tu tengok? Tak sukalah orang usah aku macam ni. Ada adab ke? Pergi sekolah tak? Minta maaf, saya tak sengaja. Cuma awak punya muzik spinning, I mean DJ sangat baik. Awak selalu spin kat sini ke? Kau ingat tak tahu kau cakap apa? Wah, Minah tudung DJ. Rare gila. Kan? No, bukan. Actually, I was having a bad night. Kawan saya yang ajak keluar. Saya tak nak pun. Selalunya saya duduk kat rumah main game je. Tapi last-last pun keluar jugalah. Saya memang nak balik dah. Tapi ternampak awak best. You make my night. Oh. Ingat creeper mana tadi? Esok aku spin lagi kat sini. Datang lah. Rugi kau datang.
dia balik. Tak nak ah. Tak kenal lah, babe. Semalam baru jumpa kot. Nanti terlepas menyesal. Chill lah. Dating life, KIV. Faham? Entah-entah dia ni kan, babe, psycho. Macam semua lelaki yang you intro kat I sebelum ni. I ada space untuk seorang je psycho dalam hidup I. Nak tahu siapa? Tunggu jap. Jap. Ni. Babe. Anyway, tengok malam ni. Kenapa dengan malam ni? I bagi tahu dia yang I spin lagi malam ni. I cakap rugi if dia tak datang. Amboi, flirting nampak. Itulah pasal. Dia keluar macam tu je, babe. I pun terkejut tau. Anyway, tengok if dia datang ke tak. Of course ada datang. Awet cun spin kot. Banyak ayo. Dah lah. Dah tengok tadi kan? Dah. Share kat I. Tak payah. Hamzah, hari ni kita habis awal sikit. Saya ada hal. Tengah layan ni, bro. Sambung je lah kat rumah. Ha? Awak nak pergi mana ni? Adalah. Bukan semalam awak dah keluar ke? Jarang tau awak keluar malam-malam macam ni. Selalu awak lagi suka lepak, main game. Ha? Awak nak pergi kafe semalam lagi tu Adalah. Siapa nama dia? Adalah. Apa ni awak macam ni sekarang tak nak bagi tahu? Apa ni bro? Adalah. Hai. Adalah. Fine. Suka hati awak lah. Lepas tu saya nak kena kemaskan semua ni. Hey, you kena stop pandang I macam tu. Seram tahu tak? Berisik baik, you cute. Awak nak tahu tak? Sebenarnya, saya introvert. Hah? Ya. Saya suka main video games, kerja freelance programming kat rumah. Tapi saya kat sini, nak jumpa awak. Lama. Kenapa saya jujur sangat sekarang ni? Mungkin jarang borak dengan perempuan kot. Oh. So maksudnya you suka lelaki lah? Hah? Gurau je. So, best tak? Kan ada cakap, rugi kau tak datang. Best. Saya suka vibe awak. Dan muzik awak sangat lain. I suka spin kat sini. And only here because this is my safe space. I spin to release stress or apa-apa tension. And I love it. Bagi I benda ni relax and tenang je. You suka muzik I main tak? Suka? Sebab tak semua orang suka. Semua orang expect I main lagu clubbing. Tapi I lagi suka groovy disco, house, and my favourite, jazz. Oh. Siapa favourite DJ awak? Bel-Air, Mad Cat, Todd Edwards. Saya pun minat ballet. Paris City Jazz, Jazzy Things. Cool lah dia. Dia ada identiti dia. Sama macam awak. Saya Fabian. Adila. Adilah. Fabian.
Awak dah lama DJ ke? Ya. I minat since I sekolah. I selalu praktis kat birthday party kawan I. Buat video dan upload dekat internet. Oh, nanti saya boleh cari. Good luck. Sebab I sendiri pun lupa I letak kat mana. Saya kan programmer. Mesti jumpa. Lama. So, lepas sekolah, I masuk U, ambil law, grad, and then still spin suka-suka untuk kawan-kawan I. And then I terjumpa Takaka, owner kawan I. And then dia lah yang ajak I DJ. So, awak spin kat sini je lah? Ya, sini je. Tak ada niat pun nak go big. I just minat. So, lepas I habis kerja, kalau I stress sangat, I DJ. And I tak nak kontroversi. Kontroversi? Ya. Sebab I kan pakai tudung. So, I kenalah hati-hati. Sebab you faham lah mulut netizen ni macam mana. Tapi I tak kisah pun semua tu. I just love music. And dekat sini, tak ada siapa judge I. Faham? Bukan semua orang ada sama pendapat dengan kita kan? True. So just do what you love. Okay. Cukup pasal I. You? What about you? You kerja apa? Freelance programmer. Ah, interesting. If, then else lah kan? Taklah, selalunya saya duduk kat rumah je. Kalau kena jumpa klien baru keluar. Tapi tak ada benda best pun nak share. Siapa cakap? Program ini penting tau. Kalau tak, kita tak ada social sekarang. Dan tak dapat lagi nak stop I kan? Kantoi pula. So, gamer, programmer, budak nerd. Awak pun sama je. Sorry. Oh, okey ke? Minta maaf. Sakit ke? Gurau je. Ai, awak ni. Okey je lah. Saja je kacau you. Lain macam cucu nenek ni. Senyum. Last nenek tengok Idila senyum 2 tahun yang lalu. Itu pun masa ada boyfriend. Sekarang ni maknanya ada boyfriend lah ni. Mana ada? Alah, biasalah Nek. Jumpa kawan baru. Awal-awal mestilah sweet. Tapi malas lah Nek. Nanti bila dah selesa, jadi toxic, control, manipulator. Tak baiklah cakap macam tu. Kata-kata tu kan doa. Cuba cakap benda yang positif. Harap-haraplah yang boyfriend yang baru yang kamu jumpa ni tak seperti yang kamu cakap tu. Dia Cina ni. Comel. Pakai specs macam Dila juga. Apa masalah ni? Nenek dulu pun pernah couple dengan mamat Cina. Tak pernah cerita pun. So apa jadi dengan dia? Tak ada jodoh nak buat macam mana. Lepas putus dengan mamat tu, itu yang jumpa datuk kamu.
So nenek tak ada jumpa dia dah lah lepas tu. Tak jumpa dah. Tapi kan masa kita orang couple dulu, semua orang suka. Sweet sangat dia orang cakap. Yalah macam kita orang ni macam pasangan Malaysia sangatlah. Handsome tau. Handsome. Memang handsome. Macam Aaron Kwok. Aaron Kwok? Itulah masalah Gen Z sekarang ni. Aaron Kwok tak tahu. Aaron Kwok lah tak tahu. Kamu tanya boyfriend kamu tu siapa Aaron Kwok? Aaron Kwok. Tak sangka cepat betul korang klik kan? Mula-mula dia malu, babe. Tapi lepas tu, banyak pula dia cakap. Dia siap minta nombor, okey? Betul ke dia introvert? Dia cakap, dengan I je dia jadi macam tu. Tak tahu kenapa. Maknanya, you special, babe. Mantap. Okey, sekarang ni, you rasa macam mana dengan dia? Saya suka dia lah. Kalau dah suka, janganlah tunggu. Teruslah ke next step. Tapi next step tu apa? Alah, next step tu apa? Next step lah. Ini. Itu. Next step. Awak cakap je lah dekat dia. Adila, saya sukakan awak. You gila, babe. Takkan I nak terus cakap I suka dia? Baru berapa kali jumpa tau. Kalau dah kena panah cinta, tak kisahlah jumpa sekali ke, 2 kali ke. Ada orang jumpa sekali, terus jatuh cinta. Terus kahwin. Ya, tapi tu orang lain. Bukan I. Takkan I nak cakap dulu, babe? Okey je zaman sekarang. Kalau pergi nak cari timba, jangan skema sangat, babe. You jangan nak peribahasa kat sini. Jangan nak excited sangat. Okey. Orangnya macam mana? Dia pemalu, soft spoken, gentleman. Tapi yang paling penting, dia jujur. Okey, kalau you tak nak dia, I ambil. Suka hati you je. And then, babe, kita orang suka muzik yang sama. And dia tahu all my favourite songs. And then dia tak judge I. Okey sangatlah tu, babe. Same taste in music. Dah tu, tak payah fikir sangat. Kan? Saya nak ajak dia keluar date. Ya! Wajar sangat keputusan awak tu. Memang keputusan yang tepat. Saya dah lama tunggu momen macam ni tau. Momen apa? Yelah, momen yang awak akan terima kenyataan yang sebenarnya awak sukakan Habib Melayu. Apa awak cakap ni? Alah, sudahlah Fabian. Terima je lah keadaan. Terima je lah kenyataan. Awak daripada zaman sekolah lagi macam ni kan? Bila awak nak tanya dia? Sekarang. Wow. Kenapa sekarang? Sebab kau kan ada. Kalau nanti saya kena reject, bolehlah tumpang bau nangis. Ya. Betul. Sekarang. Okey. Saya call sekarang lah. Ya, awak sekarang. Fabian call. Angkatlah. Tak nak lah. Afsal. Ya. Hello. Siapa ni? Nak cakap dengan Adila ke? Hello? Hello? Oh. Hai Adila. Ya, kenapa kau? Nak tanya, awak free tak Sabtu ni? Free? Kenapa Saya nak ajak awak keluar date. Apa tu, Adila? Awak okey ke? Okay. Sorry. Ada gangguan sikit dekat sini. Oh, tak apa. So? Okay, sure. Okey. Nanti saya ambil awak kat rumah ya. Okay, I tunggu. Yes! Slay, dapat date. Nanti you jangan sibuk ikut pula. Takkanlah I nak ikut. Tapi, kalau orang keluar berdua, mesti ada orang ketiga. Siapa?
Setan! Babe. Hai nenek. Hai nenek. Salah ke? Oh, sejahteralah atas kamu. Apa-apa je lah. Masuk. Adilah tengah siap. Oh, baik. Duduk. Oh. Nek nak air ke? Apa halnya kau tanya nak air? Ini rumah aku ke rumah kamu? Rumah nenek. Tapi nenek garang sangat ni. Fabian takut. Tahu pun takut. Kalau aku nak air pun, kamu tahu ke air tu letak dekat mana? Tak tahu. Tak tahu kan? Ha, cuba. Itu. Nenek, yang tadi tu, yang garang tu, lakonan aja. Yang sebenarnya, nenek tak adalah macam tu. Nenek happy go lucky, cool aja. Oh, ya ke? Nenek nak tanya kamu. Kamu nak bawa Adilah pergi mana? Oh, kita nak pergi makan je, Nek. Pergi makan. Makan tu memang favourite dia. Kamu bawa je dia pergi restoran ke, mana ke. Makanan tak sedap pun dia tak komplain. Oh, terima kasih bagi tips, Nek. Saya akan ingat. Sama-sama. Jangan bagi tahu dia, nenek bagi tahu kamu. Tak siap lagi ke? Nenek tak bagi tahu lagi ke? Belum. Nenek bagi tahu Fabian kamu tengah siap. Lah. Fabian, actually, nenek suruh kita date kat rumah je. Dia tak nak I bagi tahu you sebab nak surprisekan you. Oh. Boleh kan? Boleh. Mestilah boleh, Nek. Cuba. Nek. Kenapa masuk sini? Pergilah duduk kat luar. Dia lah cakap dah. Nenek tak suka orang kat dapur masak-masak. Tapi dekil. Tak apa, Nek. Fabian nak ambil peluang berak lagi dengan nenek. Dengan Adilah, bila-bila pun boleh je. Pandai nak ambil hati nenek. Nak borak dengan nenek kan? Ya. Ni bawang. Kamu potong bawang. Pandai tak potong bawang? Tutup mata pun boleh. Oh, tutup mata pun boleh. Fabian dekat sini duduk dengan siapa? Dengan family, nenek. Mak ayah ada lagi lah. Adik-beradik? Ada satu kakak. Nama dia Melissa. Tapi rapat jugalah dengan dia. Adilah, dia ada seorang je adik. Adik lelaki. Nama dia Firdaus. Mak ayah Adilah dah lama meninggal. Oh, saya minta maaf. Saya tak tahu. It's okay. I tak cerita sangat dekat orang. Adilah ni cucu yang baik tau. Dia tak ada banyak masalah. Dia jaga keluarga, dia jaga kerja dia jaga solat. Nenek pun dia jaga. Nek,
Janganlah cerita sangat. Malulah depan Fabian. Betul lah. Family Fabian dah tahu ke pasal Adila? Belum lagi. Kenalah bagi tahu. Pasal apa? Kita ni kan berbeza. Beza agama, beza bangsa. Nanti kalau dah lama-lama berkawan, dah tersuka, tersayang, family tak restu, susah kan? Betul. Nanti saya akan bagi tahu ya. Kalau nenek on je. Nek, janganlah. Okey, malulah. Okey, tengok pandai potong bawang. Boleh jadi cucu. Oh, cantik pula tu dia potong. Kalah nenek. Hello. Hello. Hai. Saya cuma nak cakap terima kasih untuk hari ini. Seronok sangat. You pun thank you sebab sporting layan idea Net date dekat rumah. And sorry kalau Net too much tadi. Tak apa. Tapi memang nampak korang rapat. Comel. Dan saya okey je dengan idea nenek tadi tu. Dan saya rasa bertuah dapat kenal dia. Sebab dia cool dan sporting. Net tu adalah segala-galanya untuk I. Kita orang dua dah macam best friends. Semua benda I bagi tahu dia. Net happy dapat jumpa you. Dia cakap, you dengan tulang. Pandai bawa diri. Dan tak awkward buat kerja dapur. Pedas sikit tak, Fabian? Tak. Oh, okey tak? Okey. Ini namanya masak lemak cili padi. Masa lemak ni best. Ambillah tisu kesian dia bila peluh tu. Jangan. Makan. Thank you. Tapi, yang paling terkejut sekali, nenek tak sangka yang you boleh tahan pedas. Oh, ya ke? Macam mana dengan Firdaus? Dia okey dengan saya tak? Dah cakap you cool gila. Fabian, cepat. Okey. Nek, sokongkan cucu nampak? Dengki pula dia. Kamu kan ada Kak Adila. Cepatlah, Fabian. Cepat. Shoot nak dapat. Shoot. Oh, lega. Baik. Fabian, Ya. boleh tak I nak terus terang dengan you? Boleh. Saya memang nak kita jujur dengan satu sama lain. Hai. Ni untuk awak. Sebab I pun tak nak kita terburu-buru. Suka tak? I nak kita betul-betul kenal. Okay, Fabian. Dia sepatut untuk you pilih lagu. Alright? You boleh pilih lagu apa you nak. And ni ada 1 and 2. 1 is for deck 1. 2 is for deck 2. Okay? Once you dah pilih lagu, apa yang you nak, you tekan. And then you tekan deck 1. Sebab I nak buka kat sini. Ya. Deck 1. Tekan deck 1. Everybody. Wow. Best. So, kiranya kita sekarang ni officially dating lah kan? Yup. Baik.
Daus, Hmm. sekolah semua okey ke? Okey. Kenapa? Nampak macam tak okey je. Kalau ada problem kat sekolah, bagi tahu akak. Budak-budak tu kacau Daus lagi ke? Tak. Dah okey. Kak jangan risau lah. Oh, okey. Asyik termenung je hari ni. Ada banyak kerja ke? I risau kat Daus. Kenapa dengan dia? Kalau dia kata tak ada apa-apa, okey je lah. Jangan risau. Panjang umur. Hello? Hello, Kak. Kenapa bisik-bisik ni, Daus? Boleh ambil dos kat luar sekolah tak, Kak? Kenapa Sebab sebenarnya akak ada meeting dengan klien ni. Alah, ada orang. Diorang kacau Daus lagi. Hah? Daus kat mana ni? Daus ada kat luar sekolah ni. Okey, Daus tunggu kat situ. Akak datang sekarang. Jangan pergi mana-mana sehingga akak tak sampai. Okey? Tunggu kat situ. Kita kena selamatkan Daus. Now. Okey. Kerek Lepas kakak kau report bukan main berkepak kau Taklah. Mana ada? Mana ada kau cakap. Kita panggil kau buat donor je tau. Dah lah sebabkan kau dengan kakak kau hidup tang susah. Itu bukan salah aku. Betul salah siapa? Salah korang lah. Siapa suruh bully? Nak kena ajar belum jawab ni. Oi! Lepaskan dia. Kau siapa Aku abang dia. Kau nak menipu pun agak-agak lah Cina. Aku tak tipu. Lepaskan dia sekarang. Nak tunjuk hero konon. Tu lah tu. Banyak main Street Fighter lah. Daus jangan risau dah, okey? Nanti akak akan tunjuk bukti video ni dekat pengetua. Kali ni akak akan settlekan terus kes Daus. Nak kena ajar sikit pembuli ni semua. Thank you, Kak. Bro, thanks. No problem. Oh, sorry. Tak apa. 我的天哪，你眼睛怎么了？刚刚有点事情。你是跟人家吵架还是打架？打成这样子？哦，是不是跟女生有关系？都不严重，不要理我啦。不严重，都伤成这样子了还不严重，余讯都出来了。等一下就会好了。你还有什么东西要讲？你最近在忙什么？一直出去？我坐在家，你问我为什么坐在家？我出去，你问我为什么出去？有 N 的事情过后，你都一直躲在家里出去，
甚至他们家都要来家里做工。现在你一直出去，你是做我女朋友了。没有。Tiap bulan ada different artist. So dalam masa setahun tu ada lebih kurang 10 shows. Wow, interesting. Adila, Ya. awak tak fikir nak jadi artis ke? Hai. Tak kot. Kenapa? I just nak support kawan-kawan artis I. They are very talented. Next month, kawan I Josh ada buat show. Dia ceramic artist. He works with broken plates. Weh, cool gila tu. Kan? Fabian. Small world, tak sangka jumpa. You buat pakai sini? Takkan tengok art show? Ya, kita orang nak tengok art show. You tengok art show? Oh, ini klien you. Ni kawan saya, Adila. Oh, Adila. Adila, ni kakak saya, Melissa. Hai. Fabian banyak cerita pasal you. Really? I heard dia cakap baik-baik pasal I. Okay lah, kita nak pergi dah. Jom Adila. Okay. Adila, jangan ambil hati dengan kakak saya ya. Apa problem dia? Dia memang macam tu. Tak friendly sangat dengan orang yang dia baru kenal. Sampai tak sambut salam. You cakap you rapat dengan dia. Ya, Tapi kenapa dia macam tak tahu yang kita going up together pun? saya tak bagi tahu lagi. Oh. Alah, malaslah nak layan dia sebab dia semak. Awak tahu kan kakak macam mana. Tapi jangan risau. Nanti saya akan berak dengan dia, okey? Hey, no pressure. I okay je. Now, I nak kena gerak. I nak kena deal dengan annoying clients. Okay? Bye. Bye. Cah. Fabian，来，姐姐跟我讲，你现在跟这个马来女孩子走得很靠近啊？是，我不可以跟马来女孩子做朋友吗？女朋友？爸爸，不要骂弟弟啦！你要跟谁做朋友，当然是可以啦。爸爸只是问一下罢了。如果呢，做朋友 OK，如果是做情侣不 OK，对吗，爸？如果跟马来女生做朋友，当然是没有问题。跟马来女生做男女朋友，当然也是没有问题啦。梅丽莎，你的弟弟啊，他这样大个人了，他会自己想的吗？对，下次带他回家，妈咪亲自下厨。好啊。弟弟，你梅丽莎，哎，我们做家人的哈，我们要替你的弟弟感到高兴才对。
咪，你怎么叫那女生来？我想认识她，这样有问题吗？我还以为你跟爸爸要骂菲便嘞。怎么你要这样想？因为那个女生是马来人，她又带嘟咚。如果菲便将来娶了她，要自己回家怎么办哦？你就是为了这样生气啊？菲便应该跟Joanna在一起的。姐啊，你听我讲，弟弟已经长大了，他有他自己的决定。你忘记了之前Joanna的事啊？啊，你帮他们牵线，到结果你弄得阿迪几不开心。哇！Semula dari Taman Shamlin cuba untuk mengumpulkan tenaganya untuk melakukan lompatan. Hamzah. Menguatkan otot-otot pahanya dan Hamzah. bersyaya hebat semula. Hamzah. Apa? Saya nervous gila lah. Nak bawa Adila jumpa parents saya. Alah. Nervous ke? Tak ke? Bawa je. Ha? Kasih settle cepat. Kalau awak lambatkan, lagi susah. Susah kenapa pula? Alah. Yelah, korang kan fasa awal dating lagi. Betul? Ya. Jadi, kalau tiba-tiba parents awak tak setuju, tak adalah teruk sangat frust nanti. Kan? Ish, kau ni. Betul apa saya cakap. Cuak lah tu. Parents awak tak suka Adila. Tak tahulah Melissa dah cakap apa dekat dia orang. Alah, Melissa tak penting. Yang penting parents awak. Lagipun lepas Melissa cerita semua tu, diorang macam okey je, kan? Betul juga. Awak dah tanya Adila ke belum? Belum lah. Lah, tak tanya lagi? Relax lah. Apa relax? Tadi kata nervous. Wah, betul punya nervous lah Alah, malas lah layan. Baik layan Hasbullah lagi bagus. Adila, best gila set awal malam ni. Dah tengok banyak kali pun best. Mestilah. Lain macam. Ha? Apa yang lain? You yang lain. You okey tak? Sebab I rasa set I sama je macam semalam. Tapi you tak puji pun. Oh. You nak apa sebenarnya? Cepat cakap. Kau ni tahu-tahu je kan? See? I knew it. Apa dia? Cakap. Okeylah. Sebenarnya, parents saya nak jumpa awak. What? Here you go. Enjoy. Pergi je lah, babe. Nak risau apa? Risaulah, babe. Jumpa parents kot. Dia jumpa nenek, okey je. Sebab nenek I cool. Maybe parents dia pun cool. Tu I tak tahu. Dia tak pernah cerita pula. Tu yang buat I lagi nervous tu, babe. Kalau you tolak diorang, macam you disrespect diorang. Lagi satu, kakak dia tak suka kat you. Jadi kalau you tak jumpa diorang, lagilah ada point untuk kakak dia tak suka kat you. Boleh fikir kakak dia lagilah yang malas, babe. Okey, jangan fikir pasal kakak dia. Pergi je. Okay, babe? Enjoy the food. Cantiknya sayang. Cantiknya.
Masuklah Adila. Adila, welcome. Auntie, Uncle, thank you sudi jemput saya datang rumah. Tak payah, thank you. You are my son friend. Kita nak kenal-kenal. Melissa, kita minum teh dulu. Kamu minum Chinese tea ke, Adila? Ya, minum Auntie. Adila, Melissa awak dah jumpa kan? Dah. Melissa，快点跟阿迪拉打个招呼。minum. Minum. Pak Mak, sapi sedia makanan dulu. Oh, okey tak? Kenapa dengar air tu? Okey, tak ada apa-apa. Sekejap, saya test. Tak payah. Tak apa. Auntie, sedap teh ni. minum. Okey ah? Okey. Adila, jangan pula makan. Semua ni ya, aunty yang masak. Uncle, tolong belikan barang saja. Adila, jangan risau. Andi dah make sure bahan-bahan semua halal. Pinggan, mangkok pun sama. Jadi, Adila tak payah risau. Melissa, mana sudu dengan gafo untuk Adila? Ha? Datang ke rumah kita, kenalah ikut budaya kita. Makan, kenalah chopstick. Tak apa. Saya boleh pakai chopstick. Wah, good dah. Kita kan satu Malaysia. Kenalah kenal semua budaya yang ada dalam negara ni. Oh, betul. Betul. Makan. Oh, wah, Adila ni ya. Level expert lah dia pakai chopstick ni. Ha? Saya tolong ya. Kak, cukup dah. Family kita semua makan pedas. Adila, takkan you tak makan pedas? Tak apa. Saya suka makan pedas. Sedap tak? Sedap, Auntie. Oh, thank you. Adila, kamu ni sekarang kerja apa? Ha? Saya lawyer. Oh, Dan juga part-time DJ. wow. Lawyer, dah sibuk ke? Ada masa nak DJ juga? DJ tu part-time je, Auntie. Saja suka-suka sebab saya memang minat muzik. Sebenarnya boleh lah Adila ni. Multi-talented. Oh, nanti Aunty nak tengok Adila DJ, boleh? Lama tak keluar, Aunty suka dancing. Tempat yang Adila DJ tu bukan kelab malam, Auntie. Tapi dia tempat yang chill, relax. Tapi Aunty still boleh menari. Don't worry. Boleh lah. Boleh. Aunty tak, Uncle boleh pergi park. Mami, Adila ada banyak fans tau. Oh, famous lah. Good. Tapi ada juga yang tak suka. Dan ramai yang kutuk. Kutuk? Dia orang tu kutuk kat mana? Ha? Kat social media, Papa. Ay, crazy. Adila, don't care about all this netizen. Kan? Tak. Saya ignore je semua komen-komen yang negatif tu, Uncle, Auntie. Lagipun saya tak suka post video dekat media sosial. Ay, bagus. Nak teh lagi tak? Tak apa. Tak apa, it's okay. Oh, I okay. okay. I okay. Ni mestilah sebab sedap sampai terharu. Kan, Adila? Saya tak tahu.
Tepat, letak je. Bagi Adila dengan I buat. Mama pergi duduk dulu. Takkan tetamu buat kerja. Tak apa, Aunty. Biar saya yang kemaskan, okey? Apa tujuan kau keluar dengan Fabian? I suka dia. Dia baik, gentleman. Kau dengar sini. Fabian takkan jadi milik kau. Sebab Fabian milik Joanna. Aku kan pasti diorang kahwin. Oh, you tak kenal Joanna ke? Fabian tak pernah beritahu you tentang ex tunang dia. Kenapa minta berhenti kat sini? Why you tak pernah cerita pasal Joanna? Ex tunang you? You pernah bertunang? Macam mana? Yes. Melissa yang bagi tahu I tadi. And I kena find out daripada dia, not you. Saya minta maaf. Sepatutnya saya kena bagi tahu awak. Tapi kenapa dia beria-ria cakap dekat I yang dia akan make sure you guys dua kahwin? Hah? Dia cakap macam tu? Ya. Okey. Cerita tu macam ni. Kita orang pernah bertunang dulu. Dan Joanna ni kawan baik Melissa. Tapi masa tunang, saya rasa macam terpaksa. Kalau terpaksa, kenapa teruskan? Sebab Melissa yang paksa. Mak dengan ayah saya pun okey je. Cuma salah saya tu tak berkeras tolak. Nak please family. Lepas tunang, saya tetap rasa tak kena. Kita orang punya vibe tak klik langsung. Jadi, saya buatkan keputusan untuk putuskan pertunangan. Lepas tu Melissa marah. Sangat marah. Dia cuba nak satukan kita orang balik. Tapi tak jadi pun. Adila, saya tak tahu Melissa dah cakap apa dekat awak. Tapi saya memang tak ada apa-apa dengan Joanna. And I'm really sorry that you have to find out things like this. Cara ni salah. Saya salah. Will you please forgive me? Betul. You dah tak ada feelings dengan dia. Sumpah. Sebab tak ada feelings, saya putuskan pertunangan. Okay. I percaya you. Thank you sebab jujur dengan I. Tapi lepas ni, no more secrets. Okay? Janji. Dila? 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 Kenapa kuat sangat muzik ni? Dila? Apa ni? Yang main muzik kuat sangat ni kenapa? Kuat. Sorry ya, Nek. Stress sikit lah. Stres? Stres pasal apa? Parent Fabian tak okey ke apa? Parents Fabian okey. Kakak dia je tak. Oh, kakak dia tak. Dia buat apa? Macam-macam, Nek. Macam-macam? Berani dia buat macam-macam dekat cucu aku. Cerita dia buat apa? Dia bagi Dila minum teh masin. Okay? Lepas tu, pergi letak cili banyak-banyak suruh Dila makan. Gila ke? Habis tu kamu makanlah. Makanlah, Nek. Takkanlah nak bagi dia nampak Dila kalah kot. Memang tak lah. Bagus. Itu semangatnya. Lepas tu, dia sabotage
Dila ni. Dia ingat dia tak pandai pakai chopstick. Saya baik expert. Habis tu nak stres sangat. Kenapa? Stres lah ni. Sakit hati tahu tak? Ikut hati Dila ni, dia nak tarik rambut kakak dia time tu. Gorangnya cucu nenek ni. Alah, kakak aja. Yang penting parents dia okey. Kan? Dah, tak payah nak risau sangat lah. Sakit hati lah ni. Yelah, nenek pun sakit hati juga. Melissa，当做了。听我讲话。你为什么要去跟阿迪拉讲关于 Joanna 的事情？为什么不能？他不是应该知道吗？他应该知道，但是不是从你的口中知道？然后你自己又不讲，因为已经过去了，不重要了。然后你现在这样生气做什么？哦，他吃醋，还是他骂你？没有，他没有骂我。没有。然后你现在在这里骂我。总而言之，以后有什么事情你不要找他，你找我。还有刚才你放盐进去他的饮料，你以为我不知道？你还放一大堆的七里八地在他碟上面，你也以为我不知道 ？Please 对他好一点，他是一个很好的人。总之他没有 Joanna 好哦。随便你，我不理。总而言之，我是不会回去 Joanna 的身边，我也是不会跟他一起结婚的，明白吗？Lila! Lila! Lila! Melissa，这个是什么？哦，说明知道了，可联络哈。你还要继续演戏是吗？啊？你在讲什么？我都不知道。不是你放上去了吗？哎，不要赖我哎。那个 video 是我用我的手机拍的，而且是我用来保存在我的 computer 里面。如果不是我放上去上网，那是谁？我想知道。只有你有 access 去我的 computer， 所以肯定是你。哎，如果 Joanna 得不到你，他也休想得到你。Joanna， 整天只是 Joanna， 你有想过我的感受吗？啊？你有问过我的感受吗？ Apa-apa pun dalam saat ini saya cinta Adila dan saya tak pernah cinta orang nama Joanna ni. So, tolonglah respect keputusan saya. Tolong. Dila,
lain kali tak naklah buat macam ni lagi tau. Sorry. Kamu ni buat nenek dengan Firdaus risau tau. Panggil tak menyaut. Dila cuma nak masa sendiri je. Kalau iya pun, kurang-kurangnya orang panggil menyaut je lah. Nenek risau kok pensan ke apa dalam bilik ni, pintu kunci. Macam mana nenek nak tahu? Okey, lepas ni tak buat dah. Kamu buat lagi sekali, aku piat telinga kamu. Nek, Dila rasa kan Dila nak berhenti jadi DJ. Kenapa? Taklah, lepas apa yang jadi ni, Dila fikir lagi elok kalau Dila tak teruskan. Kamu dah tak tahan dengan komen netizen lah ni. Kamu sanggup tinggalkan minat kamu sebabkan dia orang? Tak semestinya apa yang kita sayang, kita akan selalu miliki kan? Kamu dah fikir masak-masak? Apa pun keputusan kamu, nenek okey. Asalkan jangan keputusan kamu tu mengganggu emosi kamu. Dila tahu kan, mak ayah Dila nak Dila bahagia, berjaya. Dia orang bangga tahu dengan pencapaian Dila. Tak naklah sedih-sedih macam ni. I miss them. Kenapa? Angkat je lah telefon tu. Dia datang banyak kali tahu cari Dila. Dila tak nak jumpa dia, kesian. Kalau kamu tak nak jumpa dia pun, kurang-kurangnya kamu terus terang. Tak baiklah buat orang macam tu. Dah angkat telefon. Tu. Angkat je lah. Hello. So, memang Melissa lah. Dia tak cakap directly. Tapi tak ada orang lain dah. Lagipun saya dah confront dia. Fabian, I minta maaf sebab I diam beberapa hari ni. I cuma perlukan masa sendiri. And I dah buat keputusan. I nak berhenti jadi DJ. Dan kita tak payah jumpa lagi dah lepas ni. Kenapa? Saya tak salah. Memang bukan salah you. Tapi tengoklah apa kakak you dah buat. Jelas yang dia tak suka kat I. And dia sanggup buat apa je untuk rosakkan hubungan kita. Adila, jangan buat keputusan terburu-buru macam ni. Apa kata kita buatkan video yang jelaskan sebenarnya awak tak perform kat klub malam pun. Dan awak tak sentuh benda haram. Fabian, you tak dengar apa I cakap ni. I dah tak boleh lagi dah. You're a good guy, but I tak boleh dah. I'm sorry. Adila.喂，菲菲，你 OK 吗？不 OK。你赢了。你跟厉害分手了是吗？
哎，我有一个好消息跟你讲哎，飞边跟他女朋友分手了。是吗？但其实我不知道他有女朋友哎。可是我不同意，你知道的，我只要你当我弟媳。啊？你在讲什么，美丽莎？我都已经 move on 很久了，而且我觉得飞边也是这样啦。什么？你知道吗？因为你，所以我处心积虑把他们两个给分开。哈？你为什么要这样做，美丽莎？你是不是疯了？因为我要你们两个开心哦。你以前不是这样的，而且我已经跟飞边讲好了，我们只做朋友。我已经 move on 了，也找到新的对象了。你应该不是跟我开玩笑吧？我是认真的，美丽莎。还有，我希望你以后都不要在我面前提起飞边了。就这样，拜。Adila. Welcome back, babe. Adila. Oh my god. Hey, welcome back, Adila.
Adila. Fabian. Hai. Hai. Saya ingat awak tak nak jumpa saya dah. Tak nak teruskan hubungan kita lagi. Time tu I stress sangat. I pun tak tahu apa yang I fikir. I'm sorry, Fabian. I tak sepatutnya push you away. I just nak figure things out. I'm a mess. I asyik fokus benda yang negatif je. Langsung tak nampak yang positif. Tapi awak okey kan sekarang? Yeah. I'm okay now. Saya yang patut minta maaf. My sister's crazy. You guys okay? Tak okey pun tak apa. Saya tak peduli dah. Yang penting, saya sayang awak, Adila. Saya pun sayangkan awak, Fabian. Kabur, Fabian. Oh, by the way, kakak you call I. Hah? Apa dia nak lagi ni? Dia cakap dia minta maaf. Apa? Dia mengaku dia yang post video tu. I cakap I dah tahu. Sebab you yang bagi tahu I. Lepas tu, apa dia cakap lagi? Lepas tu dia cakap dia takkan buat lagi dah. Wow. Tak sangka dia buat macam tu At least kakak saya tak jahat lah sangat. Oh, Sabtu ni birthday papa. Dia suruh saya jemput awak, nenek dengan Firdaus datang. Nak kenal dengan family awak. What? Tak payahlah, terkejut sangat. Casual je. Okay, I datang. Tapi kali ni you kena make sure tak ada extra teh garam, extra cili. Boleh? Melissa dah taubat. Mesti tak ada semua tu dah. Betul. Janji. Janji. Okay. Ataupun kali ni kita kenakan dia balik. Nak? Okay. Okay? Okay? Okay, nak? Bagi extra teh garam dengan extra cili padi. Okay, extra Bagi dia cili pedas. oil. Cili oil pun okey, Bagi dia menangis, okay? Ya, mesti. So, siapa yang nak buat you ke I?